Satu, dua, tiga. Dah ni tadi ke songkai. Ada songkai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Alhamdulillah. Kembali lagi dengan perlombaan race larian semarak Belia 2026 dekat Kelumung, Kubu Terengganu. Sama. Okay, pada kali ini kita tengok permulaan. Tadi tu ada start 2-3 orang lah start. Kita target kali ini nombor 5 bawah lah. Tak mampu. Kita tak mahu target harapan yang terlalu tinggi dengan kapasiti yang kita ada. Sama juga pada permulaan ni, janganlah cuba ikut yang depan tu kalau rasa memang tak boleh pergi. Okey, kali ni penyertaan hadiah ada podium untuk tempat yang ketiga sahaja. Tapi banyaklah kategori orang awam, kategori belia bawah 30 tahun, kategori kanak-kanak, kategori perempuan pun sama. Jadi 3 kategori. Kita buka 30 tahun ke atas, lepas tu belia 30 tahun ke bawah, kategori kanak-kanak 12 tahun ke bawah. Lagi dah cakap dua orang. Gila lah. Kita boleh tengok lah kat depan. Budak-budak laju gesuk kat depan. Okey, keadaan jalan track tu boleh tengok sebelah kiri tu keadaannya macam tu lah, tidak banyak sangat selekoh. Dan kali ni atas jalan raya, semuanya atas jalan raya dan tak banyak kereta lah. Kali ni Alhamdulillah rasa steady je, walaupun penyerta yang ketiga boleh pergi lagi. Cuma yang keempat tu ada rasa sikit je, banyak lebih kepada maintain saja. Kak Rik biasanya kalau ranking pertama, lepas kilometer kedua ni biasa heart rate kat sini biasa kena buat 180 ke atas dan 83 biasa ni lah. Kali ni alhamdulillah naik slow. Di tempat larian yang tenang ke bahagian hulu lah. Jadi kesegaran tu pagi tidak panas sangat, banyak pokok jadi sejuk sikit biasa lagi. Ada kelompoknya depan lagi ada kelompok. Dekat depan tu, dekat depan lagi tu ada lagi kelompok. Oh. Nua aku dah nak iya. Lihat. Sebelah kanan ni veteran ni. Dia masuk ke tengah.
kali ni tak ada kategori veteran, kategori 30 ke atas je. Bodoh pun lagi. P3.5. Walaupun jalan kampung semua jalan tar. Okey lah. Okey, nafas tu dah macam kita tengok dekat gas macam okey lagi macam ni. Biasanya ni 109 lebih, 192 ke atas, 93. Alah tu 2 km terakhir tu 200 BPM. Rate tinggi lah, sangat tinggi. Tak digalakkan sebenarnya. Pada race kali ni boleh sikit fikir tentang bahu tu. Bahu tu angkat, kita kena jatuhkan sikit bahu tu, dan kaki tu kita cuba letak yang sesuai lah. Okay, kali ni saya lajukan video supaya lebih pendek lah. Okay, pada kilometer 4.5 kilometer nak habis 200 meter ni. Sepatutnya kat ni kita kena speed dah, tapi masa ni rasa berat dah. Nafas tu cungak-cungak dah. Kita tahan lagi. Kita cuba selekoh yang pertama tu, target ni selekoh yang terakhir tu nak speed tapi tak dang dah masa tu. Kita tengok sama. Selekoh yang pertama dengan tempat finish tu dekat sangat. Kita cuba naik slow, naikkan pace slow. Ini selekoh sayangkan ni selekoh yang terakhir lah.
Kali ni ada TV untuk 50 meter. Bismillah. 19 17 sudah. Untuk result dalam jam ni 19.4. Dan Strava, aplikasi Strava tu 19 17 lah untuk 50 meter. Ni selekoh yang terakhir. Kita dah memang kita speed tu dah. Rupanya ni selekoh yang terakhir. Silap lagi. Okay. Memang mesin kita akan up lah. Laju. Dan masa ni juga tak ada GPS kat sini. Saya tengok server orang pun memang kat sini kurang sikit GPS dia. Jadi tak ada pace berapa lah ni saya speed ni. Tapi memang laju lah, takkan all out habis lah. Cuba follow bus ni. Yang last tu 349, 340, 332 sini, 335 pesh. Last tu 333 lah. Okay, nak berhenti sini lah. Rupanya depan ni. Alhamdulillah, selamat. Finish terang lah. Okay, ni jadi nombor 2 official, nombor 1, nombor 2. Kalau ingat nombor 3, ingat nombor 5. Lepas tu ada coach member yang Bagi semangat sikit, bagi semangat. Ikut dulu. nombor 1 tu protes. Dia protes dan alhamdulillah saya dapat nombor 3 lah. Tahu depan belakang. Ya, sekian tu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Ingat kategori bawah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita tengok ya. Alhamdulillah. Nombor 5. Hari 12.